sekalian, terima kasih kerana dapat melapangkan masa untuk kita berhimpun bagi membantah kenaikan harga minyak. Kita berhimpun, bila berhimpun ramai-ramai, barulah Anwar rasa groan. Sekarang ni dia rasa tak ada apa-apa. Sebab tidak berani naik harga minyak. Sebab rakyat tak bertindak. Rakyat pula bunyi saja tertubuhnya Madani Mat seperti kedai satu Malaysia yang dia tiru Datuk Najib buat bertepuk tangan. Lepas ni dia umum sikit, RM100 seorang bertepuk tangan. Dia menyambung duit rakyat berbilion melalui kenaikan kos harga minyak ini. Jadi sebab itu rakyat kena faham. Rakyat kena faham. Selepas ini dia akan bagi ni duit yang dia dapat untung daripada minyak ni, yang tak patut naik. Sebab minyak yang dia naik ni adalah minyak stok sehingga bulan Jun. Selepas perang belum lagi masuk minyak baru. Jadi harga-harga lama. Jadi dia dapat untung, dia simpan, dia guna untuk menampung kos projek-projek besar yang dia lulus. Kita pun tahu macam-macam projek yang dia dah lulus, dan kita percaya sebahagian duit ini akan digunakan untuk pilihan raya ke-16. Mungkin bantuan sara akan naik selepas ini. Maka rakyat kata, oh bagus, dah dapat 2,500. Lepas ini dia call for election. Jadi rakyat inilah naifnya rakyat Malaysia. Inilah kesempatan yang dilakukan oleh Anwar. Sebab itu saya berharap rakyat kena sedar bahawa Anwar sekarang ni Perdana Menteri yang bully rakyat.